Bayangkan sebuah syarikat catering yang mampu menghidangkan makanan kepada 20,000 orang dalam masa satu hujung minggu. Itulah Azam Pandan Sdn Bhd, diasaskan oleh seorang bekas hotelier berpengalaman yang pernah berkhidmat di London dan kumpulan hotel seri Malaysia. Nama Azam Pandan sendiri mencerminkan visi pengasasnya untuk menjadi harum dan berguna seperti daun pandan. Setelah 27 tahun bertapak dalam industri catering, legasi itu kini diteruskan oleh anak-anak pengasas. Dipimpin oleh Encik Izwan Shah selaku pengarah, syarikat yang berpusat di Shah Alam ini menguruskan 66 orang kaki tangan, membekalkan makanan kepada Bukit Aman, syarikat-syarikat korporat besar, Kilang Proton dan Toyota, malah pernah menguruskan operasi dapur Hotel Maya selama 5 tahun. Bagi warga Azam Pandan, kejayaan perniagaan tidak lengkap tanpa tanggungjawab kepada Allah. Zakat perniagaan sebanyak 2.5% ditunaikan secara konsisten sebagai cara membersihkan sumber kewangan syarikat. Satu amalan yang telah sebati sejak sekian lama, selari dengan semangat pengasas yang turut menjadi penaja Syria Care dan menyantuni komuniti setempat. Terima kasih Encik Izwan Shah dan seluruh warga Azam Pandan Sdn Bhd atas kepercayaan dan komitmen yang berterusan. Ingat zakat, ingat tunai zakat.